Rumah banglo English style di Pasir Tumbuh, Limbak. Di Limbak, Pasir Tumbuh. Assalamualaikum tuan-puan yang mulia. Ni ada satu rumah banglo English style lah. Dia punya design tu lawa. Rumah besar 1748 kaki persegi. Dengan ada 4 bilik, 3 tandas. Okey. Jom kita masuk tengok setara mana rumah. Kita pergi ikut depan ni dulu. Okey, ni pintu depan dia, pintu security door. Sliding. Ni ruang tamu lah. Daripada pintu utama, kita masuk ruang tamu. Okey. Ni ruang keluarga. Dan ni area bilik yang kedua. Kita pergi bilik pertama dulu. Master bedroom. Bilik yang kedua. Ini bilik yang ketiga. Nampak tu rumah di belakang tu. Keliling ada rumah. Ini tandas kongsi lah. Bilik yang keempat. Okey, dan ni area. Pergi bahagian dapur pula. Bahagian dapur ada table top. Dekat dapur ni ada tandas. Tiles rapat ke ceiling. Dan bahagian dapur ni pintu dia pintu security door, bukan pintu biasa. Alright. Bahagian-bahagian yang digunakan bahagian premium lah. Ni sliding door tepi. Depan ni tanah kosong ni akan bina rumah 3 unit lagi. Seperti ni juga. Alright. Berminat royak gambar Syarifudin Tok Bomah Hartanah. Jangan lupa like, komen dan juga share. Terima kasih.